Betulkah penyanyi utama kumpulan nasyid Raihan dulu sebenarnya bukan Islam? Sini saya mau bagi tahu. Nama dia Nazri Johani, anak Sabah dari Ranau. Nazri lahir dalam keluarga Kristen Katolik, tapi masa umur dia 12 tahun kan, ibu bapa dia masuk Islam. So bapa dia ajar dia solat, ajar dia mengaji, dan akhirnya Nazri buat keputusan untuk ikut sekali. Tapi dia janji yang dia tidak mau Islam tu pada nama saja. Dia betul-betul mau belajar. Beberapa tahun kemudian, dia join kumpulan nasyid paling legend, iaitu Raihan. Suara emas Nazri ni, dia jadi ikon lagu Iman Mutiara. Raihan pula pernah membuat persembahan di Kanada dan Perancis. Mereka juga dijemput untuk mengadakan persembahan di hadapan Ratu Elizabeth II di Edinburgh. Paling menarik, Raihan menjadi antara artis Malaysia yang pernah membuat persembahan di Royal Albert Hall, London. Tapi dalam kemuncak populariti, hati Nazri macam tidak tenang. Tahun 2005, dia kasih tinggal Raihan dan dia pulang ke Sabah untuk lebih dekat dengan keluarga dia serta untuk fokus pada dakwah dan kerja kebajikan. Daripada kisah Nazri Johani ini, kita belajar hidayah Allah itu sangat berharga. Dengan keikhlasan dan pengorbanan, seorang insan biasa pun boleh memberi inspirasi yang besar.